Kitchen. Tak habis-habis lah dengan kitchen. Iblis tu ahli Al-Quran. Iblis tu ahli hadis. Iblis tu ahli riwayat. Tapi persoalan dia, kenapa Iblis tak pernah menjadi kasih Allah? Kerana dalam diri dia ada satu kalimat, aku lebih baik daripada engkau. Air tak pernah pun bagi tahu orang yang dia tu jernih. Mawar tak pernah cakap dia tu indah. Bahkan matahari pun tak pernah kata dia tu kuat perkasa. Jadi janganlah sibuk nak jelaskan siapa diri kita pada orang lain, sebab orang yang suka kita tak perlukan penjelasan itu, dan orang yang tak suka kita takkan percaya apa pun penjelasan itu. Apapun keadaan hidup kita, teruskan berbuat baik, sebab itulah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puang, jomlah follow kami sekali-sekala. Jom infak masjid, RM5 pun tak apa. Tekan link di bio.